204 dia pergi. Ada menang, ada kalah. Ada menang, ada kalah. Kita pergi belajar. Bukan kita pergi, kau kena menang, kau kena menang. Semua orang nak menang. Ya. Kalau Kabir nak menang, 25 orang Mak Saleh pun nak menang. Ya. Jadi kita tak nak pressure. Jenis abang tak nak pressure Kabir. Bang, buat terbaik untuk diri abang. Abang rasa abang mampu buat, abang buat. Okay, nak tahu cerita. Bila di Heres, first, abang dengan Kabir pergi dekat Heres. Pertama kali Kabir masuk di Heres, dengan motor, masa tu 150 mak. 150. Tahu dia keluar dari kat apa? Abang nak cornerkan ni. Abang nak cornerkan ni. Abang pula, bila Kabir tanya abang macam tu, abang jawab lah. Abang tak pernah corner, Bak tak pernah corner terik Sepang. Abang nak tanya Bak. Betul tak? Gini bang. Bak tengok kursi corner, lutut duduk atas ke ni. Tubik ke tu? Abang cuba buat. Mana Kabir pernah ada pengalaman? Abang sendiri pun sebagai ayah tak pernah masuk Sepang. Terik kecil betul lah abang dapat buat. Sebab tu abang cakap dengan Fahmi, Mi, terik besar, abang dah tak boleh. Abang serah Kabir pada Fahmi. Fahmi buat je lah. Sebab tu bila Kabir duduk sekarang, bila Kabir datang ke training dengan Fahmi, abang serah pada Fahmi je. Sebab abang tak berkemampuan. Pasal abang pun sendiri tak pernah corner track Sepang. Tiba-tiba Kabir tanya abang macam tu. Macam mana kita nak jawab? Abang cakap, si corner track, corner pijak ke ni, keluar ke sana. Tu je jawapan abang. Abang cuba buat. Tapi Alhamdulillah lah. Dengan tak ada pengalaman, dengan tak ada apa, dengan diizin Allah, Kabir pun berjaya, selamat.